Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, setelah sekian lamanya kita tak buat video, hari ini saya mengumpulkan semua kerajinan yang ada untuk vlog. By the way, hari ni kita nak pergi Shah Alam. Kita nak pergi Shah Alam sebab kita nak hantar adik bongsu kita pergi belajar. Ni adik bongsu saya. Okay, sama-sama. Nak hantar adik bongsu kita pergi belajar dekat Shah Alam. Hari ni 26 hari bulan kita pergi ke sana, kita stay kat sana sebab besok 27 hari bulan dia kena lapor diri lah. Lapor. So kita orang nak stay sana supaya kita tak lambat lah. Sebab kita kan daripada Johor. Takkanlah kita daripada Johor nak gerak ke Shah Alam kan. Sempat ke? Tak sempat. So kita orang ada book satu bilik lah kat Shah Alam. So memudahkan dan mempercepatkan kita punya perjalanan esok hari. So kita masih kat Johor lagi, tengah on the way lagi. Sekarang keadaan jalan raya di Johor ni jamet. Sekarang jamet lah. Sebab banyak lori. Kenapa lori banyak? Sebab boleh. Biarlah lori tu okey lah. Kita orang akan berhenti sekejap lagi nak makan sebab mak kita ada bawa bekal. Masak apa tu? Masak sardin. Nanti orang kat tempat kerja aku tengok lah. Okey lah, jumpa nanti. 20 minutes later. Jadi kami singgah di R&R Market kejap makan. Sedap pun lah dia ni. Dia punya tak makan kan dia tengok macam gitu sekali. Mi Bandung, mi rebus, Mamma Mia. Cik Rostam makan apa? Jauh ya. Test. Tak boleh bercakap pula lah bapa aku ni. A few moments later. Kami sudah ambil kad akses nak pergi masuk. Kami dah sampai. Assalamualaikum. Sorry. Oh, dia bilik studio macam ni je. Wow. Simple. Ini pun sofa bed. 2 katil. Ada. Tingkat. Outfit check. Menarik. View. Wow, Setia Alam. Tapi pada nak mampus dia punya parking. 3 kali kita orang pusing kan. Lepas tu saya tanyalah, macam mana masuk parking atas? Saya pening. Lepas tu dia kata, dia call, dia kata, tak payah pening. You datang masuk mana, you parking saja. Oh, boleh Okay. Kami mau keluar sekejap ke Setia City Mall. Cari makan. Tak bawa. Kita bisik-bisik je kalau ada kan. By the way, Setia City Mall ni kat depan ni je. Itu. So, kami jalan kaki je. Kat mana ni? Freefoil. Laju habis kita jalan. Nak balik kau benda ni? Lawa je. Ha? Oh, dia pakai Syahidi punya. The next day. Morning guys, tiba-tiba dah morning sebab kita buat apa semalam? Tak ingat lah. Tak ingat. So kita nak check out dah. Sekarang pukul 10. 9 something. Tengok outfit check. Tak balik dalam box. Outfit check. Melawan saya lah. Saya tak faham sangat dengan budak belajar ni. Waksi kamar menikmati malam. Inilah sindrom orang. Bye.
Bukan sini. Cing dah cakap. Chandelier dia cantik. Siapa yang nak pergi belajar ni? Dia ke kita ya? Kau main. Lepas ni kita nak sambung pergi mana, Dede? Penang. Budak ni dia duduklah kat alam-alam ini. Setia-setia ke orang setia alam? Siapa yang tahu? InsyaAllah memang macam ni ke guys? Tak berjalan Jalan macam ni ke guys? Tengok. Lampu merah duduk tengah jalan, duduk atas kotak kuning. Kita nak masuk ke tengah lagi ni, ada dulin tau. Orang kita sebelah tu pun tudung dia hitam sama Farah. Suruhlah buka tingkap. Hai jumpa kat sana. Tengok lah ni. Dia tengok. Jumpa lagi lah kereta sebelah. Sekarang jam sangat. So dekat kereta sebelah semua macam weh baju sama lah siap. Nak juga. Yang cantik boleh naik. Okey lah aku nak gerak dah ni. Sekarang jam pukul 11 kita orang baru sampai kat sini. Sana sikit hidung dagu kau lah. Dia masalah dia buat drive thru je yang tak boleh. Aduh. Jalan tu. Dia suruh jalan kaki, buka satu table pun panjang. Tak sekali masuk tip. Parents tak boleh naik atas. Parents tak boleh naik atas. Saja. So member family tak boleh naik. Oh dia beli keyboard. Banyak bengkau ni. Ambil kat sini lah. Betul. Salam. Boleh tolongkan? Oh, tolongkan eh? Ya betul. Okey, terima kasih. Betul lah. Betul lah. Dah eh? Ini? Dah. Apa? Dia kata dah boleh salam parents. Parents pergi kencing lah. Ya, Farah ada rambut. Bye-bye Busu Maria. Aku akan menjadi adik bosu kat rumah. Nak minta-minta duit. Dia dengar nak minta-minta duit je. Aku ni penat kerja dia nak minta-minta duit kan. Nak laptop lah. Nak duit lah. Rumah dia jangan jadi gigi tandas. Tak suruh sana. Cepatlah salam. Tak ada duit. Online. Mami cakap online lah Zaha. Jadi serabut lah. Kau dengan belajar betul. Alah. Ini gimana? Mami dah masuk dulu. Mami ambil duit. Aku nak salam. Bye. Aku ikan aku balik. Tak payah. Kau dah salam belum? Peluk lah. Peluk lah. Dia tak sekau lah. Time raya dapat duit je dia nak salam peluk. Jimat tahu. Apa hal lu? Tahu jimat. Nangis, cepat nangis. Raya selalu nangis. Ya, nangis.
kan. Duit kan yang simpan. Aku tak ada nombor akaun kau. Nanti kau bagi Wah. Sampai bulan 9 tau. Sampai sempat je. Sampai bulan 9. Sampai bulan 9 tau. Jangan sampai suruh dekat rumah. Cakap bye guys. Bye guys. Bye bye. Ya. Nangis sebab nangis. Macam ketawa je tu. Ada orang. Bye bye Bu Sumaria. Sampai Ibu Sumaria. Satu family beratur kat situ. Oi, dah jumpa kroni-kroni member. Belum. Bye bye. Kenapa selfie muka sedih tu? Sudah settle tu jam kita. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Anak Ros dah selamat. Tapi itulah kita orang tak sempat nak membeli dia punya makanan-makanan. Dah selamat masuk dah. Luka alam. Dan dah bebas daripada jam tadi kat sini ni. Jam sangat-sangat je kat sini tadi. So kami nak balik. Nak pergi mana? Nak pergi makan durian ke? Nak pergi makan salai ke? Nak pergi makan apa Aku tak makan salai. Tengoklah di mana, ke manakah tujuan kita lepas ni. Saja nak panas-panaskan Bu Sumaria kalau dia tengok video ni. Mestilah dia tengok kan. So kita dah hantar dah Bu Sumaria. Lepas tu bapak saya kata rasa lain pula dia tak ada. Kebetulan lagu Jaga Dirimu Baik-baik. Lepas tu dia terus kuatkan. Aduh hai. A few moments later. Kami singgah kedai makan dekat Selera, Medan Selera, Dengkil. Makan apa ni? Si ayah. Makan apa ni? Rumah. Cik Mak. Masuk kereta? Cik Mak ayam. Masuk kereta? Masuk kereta nanti? Hidung. Habis je makan nasi belauk. Dia beli dekat ni Selera daun pisang. Tapi tak ada daun pisang pun. Saya pun makan nasi ayam. Nak makan dulu. Bye bye. When the outcast collide, what's the worst that I could say? So long and good night. So macam biasa saya lupa nak buat outro. Sebenarnya video tu dah 6 bulan yang lalu. Hari ni 4 hari bulan 12 2025. Adik saya dah officially habis untuk SEM 1. Dah habis SEM baru nak post video. By the way video ni dah siap edit, cuma tak ada outro. Sebenarnya kan ada banyak lagi video. Ada lagi 2-3 video yang saya tak habis edit lagi. Dan video tu video yang beberapa bulan yang lalu. Saya busy. Video raya, ada lagi sisa video raya saya dekat Kulai tapi saya tak post lagi. Agak-agak okey ke kalau saya post sekarang? Nanti raya dah nak 2026 dah kan? Oh by the way, saya dah nak capai 500 subscriber. 500 je. Lagi berapa belas je kita nak capai 500 subscriber. Subscribe So sekian saja video saya untuk kali ini. Thanks guys for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye bye.